Sorry. Morning. Nampak macam gelap tapi cerah belah ni. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita hari ini. So pagi ni aku nak keluar sebab ada lagi beberapa hari sebelum aku tak boleh keluar sebab angin dah nak datang dah. Tapi ni pun sekarang pun kita dah nampak dah bunga-bunga monsun dia dah datang sikit-sikit. Aku sampai awal tadi tapi aku macam relax-relax luar sebab aku nak tengok awan ni. Tapi kalau ikutkan fokus dia akan tolak ke laut. Belah sini dah start cerah. Tadi gelap ni, semua gelap. Tapi belah sini dah start cerah. Dia akan tolak ke laut. Dan satu lagi aku tengok petanda. Aku tengok nelayan. Nelayan banyak keluar tadi. So insyaAllah lah, maknanya diorang lagi pandai tengok cuaca sebenarnya. Kalau nelayan ni orang lama dia memang pandai. Dia tengok ini angin ni. Dia tahu sepatutnya okey lah. So tengok nelayan banyak keluar pun, so insyaAllah aku rasa okey kot. So sementara kita tengok awan, tengok angin apa semua ni, kita turunkanlah kayak slow-slow dulu. Sama jadi turun atau tak jadi turun, bergantung lah. Maknanya kalau korang tengok video ni, maknanya jadilah turun. Kalau tak ada video tu, maknanya tak ada lah. Sebab aku tak cukup ilmu lagi lah nak tengok awan, nak tengok apa benda. Aku tahu sikit-sikit tapi tak adalah setepat nelayan. Nelayan dia orang lagi pandai lah. Tengok angin bertiup pun dia dah tahu angin apa, angin barat, angin timur ke kan. So aku masih belajar lagi dengan dia orang. Kadang-kadang aku akan tanya. Jadi satu benda yang menarik sebenarnya, kalau korang pandai baca angin, pandai baca awan, satu ilmu lah sebenarnya. Alright, so aku turunkan kayak dulu. Nanti kalau apa-apa jumpa korang atas air. Nampak macam hujan tak pergi lagi. Aku keluar je dulu main dekat-dekat. Kalau in case datang benda yang tak seronok, aku berlindung kat pulau je lah. Ada ombak lah juga pagi-pagi ni. Rancau senang ni. We are fresh. Okay, so biasa kalau aku turun sini, aku akan cari sotong. Tapi aku rasa sekarang musim sotong dah tak ada dah. So aku tak nak bazir masa mencari sotong. Aku terus mencari ikan. Kita tengok apa yang ada. So kemana kita nak pergi pagi ni? Try tengok depan tu kejap, kat pelampung tu. Tu lah, cukup aku tengok umpan kot. Oh, ni umpan padu ni. Ni umpan padu ni. Seekor yang padu ni. Kan. Papan. Boleh lah, standby. Ni selah ni bekas trolling dah ke? Macam ada bekas mata je. Kawasan selipar ni. Tidak. Kawasan selipar. Kita dapat kapal selipar kat tadi. Kalau sekali lagi kapal selipar tu lagi lah. Kawasan dia kot. Dia ada. Alamak, dia masuk batu. Kapal selipar ni. Lambat sikit. Oh, okey dia keluar. Man? Brown stripe rupa lah. Dia okey sikit. Ada bulu-bulu sikit lah. Tapi tak ada pasal. Memang kawasan dia ni. Awan. Oh, no. Apa benda tu? Umpan hidup kena. Something di atas air.
Mata 3 tak lekat lagi. Nah, ha. Mata 3 tak lekat. Banang kot. Sampai bawah je. Sampai bawah dia tu dia ambil. Baru on kamera ni. Oh, size. Good size. Oh, good size. Bukan kerapu, aku nampak putih warna dia. Cebek je ni. Cebek. Wuhuhu. Alhamdulillah, iya be. Iya be. Kamu tak dapat iya be. Itulah kuat sangat. Jam dan your emotion. Ebe. Iya be. Lama tak dapat iya be. On Savijik. Iya be pernah. Mantap. Ini color ijago. Hijau gold. Jadilah ijago. Iya be. Kerapu pun ada, iya be pun ada. Alah, comel kerapu. First time kerapu manis besar ni. Anak lagi. Oh, ebek lagi ni. Oh, ebek lagi. Yes, ebek. Nampak putih. Tengok dia pusing-pusing. Oh, ya. Jangan. Alhamdulillah, ebek lagi. Ebek lagi. Ebek. On ijago memang kalau ebek. Ijago ni memang kalau ebek. Tap. Lagi. Allah lucut. Trek ketang agak dia. Aku risau kena kerapu. Hebek itu. Banyak pula kerapu kecil-kecil ni. Dia orang ni maknanya baru lepas
Baru lepas menetas ni. Ni besar-besar ni. Bukan musim dia bertelur ni. Dia akan ada masa kerapu kan, dia punya musim mengawan dia. Korang akan dapat banyak kerapu saiz-saiz yang padu. Dia datang untuk apa? Bertelur dan sebagainya kan. Untuk beranak. Untuk bertelur dan beranak. Kalau korang jumpa waktu dia mengawan tu, memang time tu memang kerapu banyak gila. Dia akan saiz yang 1 kilo lebih, 2 kilo. Dia satu kumpulan yang besar. So kalau naik banyak kecil-kecil tu maksudnya kita dah lepas dia punya waktu mengawan lah tu. Sebab dia punya apa, kerapu dia baru kecil-kecil. Okay guys, update. Ikan bawah macam tak makan sebab dah tak ada arus kot. Habis air lenang betul lah ini. Betul lah. Memang ikut forecast memang hari ni dengan esok memang lenang. Tu yang pagi tadi aku nampak nelayan keluar, aku pun keluar lah. Memang cantik hari ni. Cuma dia malam dengan pagi je lah dia macam hujan lebat. Tapi tengah hari dia memang macam ni. Flat je. Masalah flat ni ikan tak makan pula ni. Aku tengah trolling sekarang ni sambil jalan-jalan nak cari spot baru. Dia jumpa kat bawah ni. Ya ke spot tu? Aku tanda je dulu. Bukan. Biasa macam tu lah. Aku akan jalan-jalan sambil trolling slow-slow. Nampak spot menarik, aku try lah ketuk kejap. Biasaan ni lah cara aku jumpa spot-spot baru. Kadang-kadang terjumpa macam ni. Tapi kadang-kadang pun tak ada apa juga. So aku just ketuk sekali 2 kali. Tak ada, aku jalan. Sebab biasaannya kalau ada memang dia ambil. Kalau kita betul-betul drop jig atas muka dia kan, atas kepala dia ambil. Aku ketuk 2-3 kali, tak ada, aku jalan. Sambil-sambil trolling. Guys, sekarang pukul 1.40. Update daripada tadi. Lepas aku miss habit tadi tu, lucut, terus tak ada, senyap. Trolling pun tak ada langsung yang usik. Ada 2 kali usik tapi dua-dua bandang. Tenggiri tak ada lagi. So aku pun susun gerak ke darat lah kot. Tak ada apa sangat ni. Allah. Apa tu? Apakah itu? Kena buli kan? Kena buli. Wah, kena buli yang tadi. Tak sangka. Tiba-tiba je kena dibuli. So aku nak ikat FG baru je. Pedihnya, tadi pedihnya. Rasa dia menekan tapi memang saiz kasar tu. Sama ada GT ataupun kapu pisang tadi sebab dia tekan bawah. GT boleh jadi kak. Kapu pisang pun boleh jadi kak. Oh, dalam seharian ni strike susah. Kena padu tak boleh naik pula. Seram ni tadi. Tak apa-apa, kita ipit-ipit. Ada bukit kat sini. Sebab aku putus tadi ada bukit. Ada batu besar. Ada yang follow ni. Tadi dia makan sebelum bukit. Lepas tu dia tarik ke arah batu tu lah, bukan bukit, batu. Tadi kau bukan main jahat. Dia makan betul-betul atas batu tu. Sup dia bawa turun bawah. Aku rasa kapu pisang tadi, kapu cono. Sebab dia ambil bawah, lepas tu dia tekan bawah batu.
Mula-mula dia ambil tu, dia masuk batu dah, rasa dah sangkut batu. Aku pun tahan kejap. Lepas tu dia keluar sikit. Aku nak cuba tarik dia keluar, dia tekan bawah belah lain pula. Dia sangkut belah sana. Lepas tu bila dia terkeluar tu, dia tekan belah ni pula. Yang putus tali. Kena bucu batu dia masuk bawah. Sai tu. Tak nak makan dah pula. Geram. Geng, sampai darat dah. Rasanya boleh masuk biasa je kot. Sebab tak ada ombak. Oh, lenang tu. Kecil je ombak. Dia lah sikit gulung yang tu. Okay. Senang tu landing. Ni ada air mengalir ni. Pagi tadi kalau kau perasan ada seorang pakcik tu, dia air bertakung sebab hujan, jadi dia korek laluan. So ni air yang bertakung keluar macam sungai dah. Oh, datang. Okay, so inilah dia sahaja hasil hari ni. Apa-apa pun alhamdulillah ada hasil. Tapi yang kena bully lah, so aku tak tahan. Dia meninggalkan rasa geram di hati. Sebab dia ambil masa time tak ready kan. Putus pula. Dah lah saiz. Tenggiri masih tak ada lagi. Tapi itulah, hari ni dapat ebek. Lama tak dapat ebek. Ni saiz sedap lauk ni. Saiz kari pasal ni pun sedap gila ni. Alright, so aku tak jual kot ikan ni kot. Aku rasa aku bagi staff aku lah kot. Aku bagi Azman atau aku bagi Syafiq lah kot untuk dia orang makan. So ada ebek 2 ekor, kapus ekor yang melompat. Dan ada ikan selah banyak agak dalam bekas umpan hidup tu untuk dia orang goreng-goreng ke apa. So jomlah kita closing. Aku nak kena heret jauh kayak ni. So kita closing, of course lah pakai ebek. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Yeah, babe. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Ebek memang sesuai buat closing lah. Sebab mulut dia macam comel. Dia macam ada emosi bila kita mainkan macam ni kan. Dia macam bercakap dengan sangat seronok. Kan. Yeah, babe.